Hai semua, pernah tak korang fikir bahasa yang kita guna hari-hari itu untuk sembang dengan kawan-kawan, order makanan ataupun masa layan cerita kartun, sebenarnya ada satu kisah yang sangat-sangat hebat di sebaliknya. Jom, hari ini kita jadi macam detektif masa. Kita siasat sama-sama warisan kita yang paling istimewa, bahasa Melayu. Okey, ini soalan utama kita hari ini. Kenapa ya bahasa Melayu ni dipanggil bahasa kebangsaan? Apa yang buat dia begitu special berbanding bahasa-bahasa lain yang ada kat Malaysia? Jom kita rungkai misteri ini. Okey, untuk faham bahasa kita yang sekarang, kita kena travel ke masa lampau. Jom kita pusing jam ke belakang beribu-ribu tahun dulu untuk kita tengok kat mana sebenarnya semua ni bermula. Siap sedia? Cuba tengok ni. Ia nampak macam pokok biasa kan? Tapi ini sebenarnya pokok keluarga bahasa. Akar dia yang paling dalam tu, nama dia Phylum Ostrich. Bayangkan, ia macam moyang kepada segala moyang bahasa kat rantau kita ni. Dari akar tu, tumbuhlah satu batang pokok yang besar, namanya rumpun Austronesia. Dan salah satu dahan yang paling kuat dan subur, itulah bahasa Melayu kita. Jadi, apa benda rumpun Austronesia ni sebenarnya? Bayangkan, ia macam satu keluarga besar yang ahlinya ada kat merata-rata tempat. Dari hujung Afrika sana di Madagaskar, rentas lautan sampai ke Malaysia dan Indonesia dan terus ke pulau-pulau kat tengah lautan Pasifik. Maksudnya, bahasa Melayu kita ni ada ramai sepupu sepapat di seluruh dunia. Hebat kan? Okey, sekarang jom kita lajukan mesin masa kita ke zaman kegemilangan bahasa Melayu. Dulu, bahasa kita ni bukan setakat popular kat sini tau, tapi ia sangat dihormati di seluruh dunia. Cuba bayangkan, kita ada kat Pelabuhan Melaka zaman dulu, lebih 600 tahun yang lepas. Mesti riuh rendah. Ada pedagang dari Arab, dari India, dari China, macam-macam lah. Jadi, macam mana mereka semua ni nak borak dan berniaga? Mereka guna satu bahasa super yang semua orang faham, iaitu bahasa Melayu. Inilah yang kita panggil lingua franca, bahasa penyatu untuk semua orang. Dengar ni, ini memang luar biasa. Bukan kita yang cakap tau, tapi seorang penulis Belanda, nama dia François Valentijn, hampir 300 tahun yang lalu. Dia tulis yang pada zaman tu, kalau awak tak pandai cakap Melayu, awak ni macam dianggap tak berpelajaran langsung kat rantau kita ni. Bayangkan, ini tunjukkan betapa hebat dan pentingnya bahasa kita di mata dunia masa tu. Bahasa kita ni best tau, dia macam dalam game yang boleh power up. Dia tak takut nak pinjam perkataan-perkataan yang best dari bahasa lain supaya jadi lagi hebat. Tengok ni, perkataan negara, kita pinjam dari Sanskrit, solat dari bahasa Arab, jendela pula dari Portugis. Ini bukti yang bahasa Melayu kita ni sentiasa hidup dan sentiasa upgrade diri ikut peredaran zaman. Tapi kan, macam mana bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan? Proses ni bukannya berlaku sekelip mata. Ia adalah hasil usaha dan perjuangan ramai orang dan juga badan-badan penting. Jom kita tengok perjalanan bersejarah ni. Ada dua hero awal yang tolong kuatkan bahasa Melayu. Yang pertama, tulisan Jawi. Dengan tulisan Jawi, macam-macam ilmu, cerita dan ajaran agama dapat disebarkan kepada lebih ramai orang. Yang kedua, surat khabar atau akhbar. Melalui akhbar, berita disampaikan dalam bahasa Melayu. Dan ini buat orang ramai rasa lebih bangga dan bersatu sebagai satu bangsa. Jom kita tengok garis masa penting ni. Mula-mula pada tahun 1924, ada pejabat karang-mengarang. Kerja mereka ni menterjemah dan keluarkan macam-macam buku sekolah yang best. Lepas tu, muncul pula kumpulan penulis hebat Asas 50. Dan kemuncaknya, pada 1956, lahirlah Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Mereka lah macam penjaga bahasa kita yang pastikan bahasa kita terus berkembang dan ada perkataan-perkataan baru untuk benda-benda moden. Okey, kita dah tengok sejarah panjang bahasa kita. Sekarang, kita kembali ke zaman sekarang. Jom kita fahamkan apa sebenarnya peranan dan fungsi bahasa kebangsaan dalam hidup kita kat Malaysia hari ini. Cuba ingat nombor magic ni, 152. Kenapa ia penting sangat? Sebabnya, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita ni termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan ni ibarat buku peraturan yang paling-paling utama untuk negara kita. Jadi, status bahasa kebangsaan kita ni memang dilindungi oleh undang-undang yang paling tinggi di Malaysia. Jadi, apakah kuasa-kuasa hebat bahasa kebangsaan kita? Ia adalah bahasa rasmi di semua pejabat kerajaan, bahasa utama di mahkamah, bahasa yang cikgu-cikgu guna untuk mengajar kat sekolah, dan bahasa untuk kita belajar macam-macam ilmu baru. Dan yang paling penting, ia adalah bahasa yang menyatukan kita semua, tak kiralah apa bangsa atau agama kita.
Dan kalau nak tengok betapa hebatnya kesinambungan ni, tengoklah sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, bahasa Melayu dah pun jadi bahasa undang-undang melalui Hukum Kanun Melaka. Dan peranan penting tu diteruskan sampailah ke hari ini di mahkamah-mahkamah di seluruh negara kita. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Mari kita fahamkan macam mana kedudukan bahasa kebangsaan kita ni terus dipertahankan dan kenapa ia sangat-sangat sinonim dengan identiti kita sebagai sebuah bangsa. Untuk pastikan bahasa kita terus hebat, ada beberapa langkah penting yang dah diambil. Pertama, Penyata Razak pada tahun 1956 yang menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Lepas tu, Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1967 pula mewajibkan penggunaannya dalam semua urusan rasmi kerajaan. Dan akhir sekali, penubuhan UKM pada tahun 1970 membuktikan kepada semua orang yang bahasa Melayu ni memang mampu jadi bahasa ilmu, sampaikan ke peringkat universiti. Korang mesti pernah dengar slogan ni kan? Bahasa jiwa bangsa. Maksud dia sangat mendalam. Bahasa yang kita tutur, cara kita bercakap, itulah yang menunjukkan siapa diri kita. Bahasa kebangsaan bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tapi ia adalah ibarat degupan jantung yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa Malaysia. Jadi persoalan terakhir untuk korang fikirkan, apakah cara korang sendiri, tak kira sekecil mana pun, untuk terus menjaga dan bangga dengan warisan kita yang hebat ni?